Salam sejahtera. Ini merupakan program terhangat pada tahun ini di mana anda boleh buat bisnes internet mudah. Anda mampu untuk set up kedai online siap 5 minit dan terus berniaga di internet. Anda tak percaya? Tunggu sehingga video ini habis kerana saya akan tunjukkan demo bagaimana dalam masa 5 minit anda boleh melakukannya. Anda boleh baca apa yang terkandung dalam laman web ini, tetapi apa yang penting, anda boleh daftar sekarang untuk mulakan bisnes internet anda hari ini juga. Klik daftar sekarang. Anda akan dibawa ke page register new user. Katakanlah nama saya Syamsul Rizam Nur Syam. Saya memilih username saya, kedai saya. Kemudian anda boleh letak email anda, kedai saya @edimat.com. Kemudian password. Okey, pastikan anda pilih password yang secure dan klik next. Setelah anda klik next, maka anda akan dibawa ke satu page yang anda boleh upload profil anda. Anda hanya klik skip buat masa ini. Kemudian akaun anda telah didaftarkan. Back to home. Anda perlu login laman web ini untuk set up free trial kedai online anda. Contohnya saya memilih username saya tadi, kedai saya dan password. Kemudian klik login. Setelah anda login, maka terdapat username kedai saya, nombor dia 4436 dan ada link dapatkan free trial kedai online anda. Klik di situ dan anda akan dibawa ke Edikat System. Di sini anda perlu sahkan keahlian anda, cek nama, email dan username. Kemudian klik teruskan. Anda boleh memilih nama kedai online anda. Contohnya kalau saya nak pilih kedai saya. .edikat.com. Kemudian anda boleh letak password, sahkan password. Nama kedai anda, contohnya saya nak letak nama kedai saya ialah Kedai Syam. Kemudian pengenalan, ini merupakan kedai online saya. Anda boleh edit kemudian, jangan risau. Kemudian klik seterusnya. Anda boleh pilih banner muka hadapan. Contohnya katakanlah saya nak pilih yang ketiga. Saya pilih welcome to my store. Kemudian klik seterusnya. Langkah seterusnya, anda kena letak maklumat untuk dihubungi. Nombor telefon. Okey, kemudian anda letak Facebook profile anda, link dia supaya senang untuk pelanggan anda hubungi. Sekiranya anda ada fanpage, anda boleh juga letak fanpage anda. Okey, ataupun anda boleh letakkan kemudian, tidak menjadi masalah. Kemudian anda perlu letakkan alamat anda supaya mudah untuk pihak kami menghubungi anda. Okey. Bandar. Kemudian letakkan postcode dan pilih negeri dan negara. Okey, klik teruskan. Ini merupakan satu benda yang paling penting. Anda kena letak bank account anda. Buat masa ni anda boleh pilih sama ada Maybank ataupun CIMB. Sebab customer ataupun pelanggan anda akan bayar kepada anda. Saya gunakan fake nombor account ya. Okey, kemudian anda klik hantar. Pilih katalog. Anda boleh pilih pelbagai kategori yang ingin anda promosikan. Contohnya macam saya pilih semua. Kemudian klik seterusnya. Dan kami akan hantar email dari masa ke semasa supaya anda mendapat tips-tips pemasaran untuk mempromosikan produk yang terdapat di kedai online Edikat anda. Klik setuju. Setelah anda bersetuju, maka anda telah memiliki
sistem kedai online jenama anda sendiri. Maka anda perlu cek email anda, sahkan email yang telah diterima daripada kami. Terdapat dua link di sini. Yang pertama link kedai anda, yang kedua link admin kedai anda. Sila catat maklumat ini. Okey, saya akan pergi ke link admin kedai online. Okey, klik di sini. Maka anda perlu login. Contohnya username saya tadi, kedai saya, dan masukkan password anda. Anda perlu login. Setelah anda login, anda akan dapat paparan macam ni. Okey, tempoh sewa 14 hari, jenis akaun anda merupakan trial. Dan di sini terdapat manage your order, maka order akan masuk di sini. Bank detail, anda boleh edit bank detail. About us, anda boleh edit. Contact us, pastikan semua maklumat betul. Dan login detail, anda boleh tukar password. Okey, di sini yang paling penting sekali, apabila anda ingin mendapatkan full version, maka anda kena klik button upgrade. Di sini juga anda boleh pergi ke kedai online anda. So link kedai online anda adalah kedaisaya.edcard.com. Anda klik di sini, maka anda telah mempunyai kedai online milik anda sendiri. Di sini anda boleh tukar logo, anda boleh tukar muka depan, dan anda boleh tukar butang-butang sponsor di sini. Maka sekarang anda telah mempunyai kedai online yang terdapat 217 produk di dalamnya. Anda boleh pilih, contohnya anda boleh klik di sini dan anda boleh tengok harga pengedar berapa, harga jual berapa, dan terdapat butang like dan send untuk anda promosikan. Sekiranya anda berminat dengan sistem kedai online ini, mudah, anda boleh terus berniaga, dapatkan keuntungan. Anda hanya perlu login di admin Edcard anda, kemudian klik butang upgrade. Okey, apabila anda klik butang upgrade, maka anda boleh memilih package-package yang ditawarkan sesuai dengan bajet anda untuk memulakan bisnes internet mudah. Sekian, terima kasih.